Rawat teh kuku ni kita guna organik ni. Kecil nak. Sakit. Yaya tidur kacik mulut. Hidup kita duduk di dap. Esok kita goreng ni belakang. Dahsyat. Ubik api nyala. Kita kecek Kelantan video ni deh. Yaya benar tak ada. Kita tak ada mood. Berasa malas nak buat video. Rasa nak guli. Nak edit video. Relax-relax. Tapi rasa macam kali sekala ada suasana dapur Yaya ni. Sebabnya dapur Yaya ni dapur kubel sikit. Jadi dia kata this is realistic video. Ni duduk gonyo puyuk nasi. Ini lepas tu duduk gonyo-gonyo tu mikir. Duduk gini lah. Dapur. Tak apalah buat video lah. Sebabnya kita nak tunjuk reality. Ni nasi lebih semalam. Tadi buat nasi goreng. Cel lagi tak baju mada-mada. Kita muk mada-mada. Very loving. Warna pink. Nasi lebih ni. Tak tahu nak makan kondom. Husband Yaya lah kot makan. Kau mama. Set dia weh lah nasi-nasi sejuk-sejuk gini. Dan ni Yaya nak nasi dulu dah. Tunggu sebentar. Ikan beli semalam. Tapi tak letak tempat beku lagi lah. Tapi kalau saya awak nak buat gitu, kena tengok peti juga. Peti rumah Yaya ni sejuk. Sejuk doh air batu pun kerah lagi. Kalau letak bawah beli air ke. Jadi okey lah nak letak. Memang Yaya buat sok modah tak busuk tak gapo. Ni ada air seko. Kes lah. Ada dalam 45. Boleh makan 2 hari. 9 ria makan 2 hari. Ikan kruk-krak kecil-kecil ni. 3 ria 18 sen. Hak ni kalau nak siye ke. Letih lah. Hak kecil ni. Mata pun okey lagi. Tak ada kata bekok-bekok merah-merah. Apa sakit mata dok. Nak ambil gapo tak dia ya? Nak ambil gapo? Ingat dah syok-lah memori dah. Tak ada nak ambil gapo pun. Nak ambil gon ni. Ambil jeluk. Duk tepi ni dah. Ni Yaya siap basuh air. Nak kerak pula tu. Tahuk dulu. Ada berkelewak di sini ni. Sekejap. Kena ambil supit. Ni ada supit. Sedia molek. Duduk dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaya baru siap basuh-basuh air ni. Ekor 2 kali makan. Ni untuk esok pula 2 kali makan. Maksudnya tengah hari malam. So air seko tu 4 kali makan 2 hari. Hai, kita bubuh dulu sebut bunyi. Kita tinggal. Kita sudah hijau di ada ikan. Lepas tu kita galik buah. Dibubuh hak ni. Ini baru betul hak ni. Aduh lah galik ke buah. Kita boleh start dah. Kita punya rawat teh kuku. Rawat teh kuku ni kita guna organik. Kunyit. Kita tak gunalah kedai. Lah ni pukul 12. Pukul 12.45 gitu kita boleh goreng dah lah. Lepas tu hari tu adalah jumpa dekat track. Orang tu kata gini dia kata dia tak ke sipir air ikan dia tu dekat frozen kat atas tu selagi dia tak sie. Lepas tu ramai lah orang macam you do you. Macam gitu lah orang duk komen ke. Style Mama Yaya memang dulu memang kalau dia beli barang-barang basah memang sie. Letak dalam peti ke. Kadang-kadang kalau mari rajin nak pergi beli ke. Kalau Yaya tak order pagi ke. Tak kirim ke untuk lelaki petai ke. Ada juga. Letak dulu. Letih lah. Tak boleh nak hoyak kat orang letih pergi beli tu. Sebab tu lah Yaya lebih prefer gini. Yaya tak hoyak lagi konsep awal nak masak gapo. Yaya benar diet. So Yaya makin mudah ya. Nak buat air kicap hari ni. Hak tu Yaya masuk kotak lelaki Yaya ke anak-anak. Tapi untuk Yaya hari ni, Yaya nak bakar ikan konge je. Ikan konge in bahasa Melayu. Cencaru. Ya, ikan cencaru. Nak bakar dalam air fryer. Isi dia sedap. Makan dengan sambal kairu amin. Sepatutnya ada topik dengan si awak. Kita janji macam ala-ala ada topik. Tapi tak boleh ada topik. Pasalnya Yaya sakit king. Ni rahang. Ni kecil nak. Sakit. Pasalnya Yaya tidur kacik mulut. Aku tak tahu lah aku mimpi gapo semalam. Aku kacik mulut aku duk. Bangun pagi ni sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, beres.
Hak ni nak sipir dalam ni. Nak guna bekas ni. Ni ikan ni nak bakar dalam air fryer letak lalu sini. Tak muak benar. Ni ayah beli ni hari tu 2 ekor ni. Yang kedua lah ni. Banyak lagi benda tak goreng, kari pak lah. Ada lagi tu, ada lagi. Ni ayah pakai hak ni. Beli mana? Lama dah ni duk kupu-kupu ni zipper pakai lock bag Mickey Mouse. Lama jamai dah ni. Pasalnya tak guna mana. Sikit lah ni kita tak ni je ha. Okey. Ni. Siap. Adalah. Ginilah hidup kita. Hidup kita duduk di dapur. Wah, okey come kiss fish. Blub 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 blub. Boleh ikan. Bakar ikan sebab kulit dia keras, kita bakar setengah je. Ya kira lalu tahu tak nak makan berapa untuk esok. Ya esok 2. Sebabnya diet ke. Okey, ni hak set dia. Esok kita goreng ni belakang. Goreng 2 ekor gitulah, pakak-pakak cobek ni ya nak extra protein ke. Kalau tak bubuh supit lain ingat ya dene lah dah nak bubuh nak boleh ke tahuk tu. Lepas ni kita pergi tahuk. Duduk dulu sini. Takut lalak mari kena tutup. Lalak dia mari dah. Tak ada. Pagi tak ada. Ya awal sangat ni. Dia balik dulu. Takut dia mari pan ni pulak. Okey, lo ni Yaya nak blend. Allah nak tunjuk sikit. Nak sahur. Blender Yaya alhamdulillah hadiah perkahwinan. Ada hadiah perkahwinan dah. Saing Yaya zaman ngaji dulu. Panasonic. Allah, berigak kesai kunyit. Allah, lekat lah. Sedap pakai. Puas hati lah. Tak, bagi legend ni. Hak style-style pun buat kita dulu deh. Kalau guna Allah di puas hati juga. Yaya tunggu hak ni. Tunggu bunuh. Tak dengar. Tak dengar deh. Kalau kereta ke, aku boleh ada sakit king kecik banyak juga. Kalau kita kata, nak beli kereta baru lah. Nyeburonan lalu ekor tak berasa. Kata Yaya gitu. Ni Yaya nak kupas bawah dulu. Yaya sedia bawah dulu. Kita kembali nanti bila blend deh. Yaya duk goreng air tu. Nak siap dah air. Kalau duk lambat. Kita badi deh. Dia kodok. Ngatak lelaki Yaya. Sekali ke tengah-tengah buat video. Tengah-tengah masak ke. Tiba-tiba dia sapa. Kadang-kadang sapa awal. Kadang-kadang kalau dia sapa lewat tu mujuk. Alhamdulillah lah. Ni kita badi dah kita tengok. Ya rasa. Tak ayam kurang apa. Ya sedih. Tak tahu. Takut klik awal kita tengok dah. Ini. Takut buat salah tak ingat. Yaya nak asing lalu lah. Lauk air goreng budak-budak ni makan dengan kicap biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat ha. Tubik api nyala-nyala tu ha. Yaya bubuh lalu lah kicap ni ha. Sebab Amalin dia nak makan nasi tu. Ever and ever set kita boleh hidup hak ni. Cak kipas hudan memang sedap. Sos tirai. Sekali Yaya letak lada kering. Sekali tak dia tak ingat. Allah. Padahal baru je duk buat air pedas dah. Air pedas kat lebih kurang. Yang cuba serah je kita tak blend sekali. Supaya sekali lah. Beli dah kau ni. Ni tak ada dapat payment pun. Love ni tak ada. Memang Yaya suka ni. Beli dah kau set awak. Kalau tak beli aja. Yaya letak lalu. Tag produk lalu dalam ni. Dalam shopping bag YouTube. Ni makin kepala-pala lah ni. Kalau ada gigi lah. Kalau Mama Yaya ni tak boleh lah. Ni tak ada gigi ni. Tadi ke saya badi. Badi saya tanya set dia. Kita badi deh. Husband Yaya dia siapa ke tu? Kau Yaya siap dulu. Tak ada juga.
Cakap bukan bahasa sayang. Logat. Dia siap. Siap ni ha. Siap. Ayah. Ya. Ikan goreng. Ikan goreng. Ni je. Yaya nak steam sayur je atas nasi tadi. Tadi oyak konsep awak nak settle sini dia apa? Dia start masuk gak. Okey, siap dah ni. Yaya punya menu. Sawi tu pakcoy Yaya steam je. Ikan tadi. Ni untuk husband Yaya. Mungkin dia tak diet. Chia seed as usual dah. Yaya berhilah ni. Letak gini je. Sikit je. Sumber protein, tinggi serat diet, tanpa gula. Lepas tu, tabur je lah atas nasi. Untuk you punya kesihatan juga. Hak Love Earth punya. Chia seed organik. Nanti nasi Yaya makan dengan sambal kairu aming. Ni memang jijuk. Ni memang sedap. So, tu je video untuk kali ni. Kalau awak suka, hopefully awak tahu lah like deh. Thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. And I'll see you guys on my next video. Bye.